Datuk Seri Yang Dipertua, kalau bukan fitnah apa? Ahli-ahli bahasa, pakar-pakar bahasa, kalau bukan fitnah apa? Saya mohon maaf jika salah fakta-fakta yang disebut itu bersalahan dengan apa yang sebenarnya. Saya aku dengan apa jawapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Ini Dewan Perundangan. Maksudnya kita tidak boleh berbahas dengan menggunakan perkara-perkara yang tidak benar. Maknanya kita tidak boleh berhujah dengan menggunakan perkara-perkara di luar fakta sebenar. Ini Dewan Undangan Negeri. Setiap keputusan yang kita buat, dia menjadi undang-undang. Yang Berhormat adik saya Adun Kenering. Yang Berhormat bercakap dan viral dalam media sosial sekarang mengatakan bahawa ada satu projek PPRT di Kampung Tawai, Gerik, dalam kawasan Dun Kenering yang katanya telah pun mendapat kelulusan 50 juta ringgit tetapi terpaksa dibatalkan kerana ada bantahan orang kampung dan ahli Parlimen Lenggong juga turut membantah. Itu Kampung Tawai itu di Gerik dalam kawasan Parlimen Lenggong. Saya ni Ketua UMNO Lenggong. Saya tak akan biarkan perkara itu berlaku. Sebab itu saya rujuk, saya telefon DO. Saya cari maklumat benar. Saya telefon Datuk Seri Samsul. Saya telefon orang Tawai. Adakah dakwaan dibuat oleh Adun Kenering ini benar? Tidak benar. Kerana pertama namanya bukan projek PPRT, Yang Berhormat. Namanya PPK, Program Pembangunan Kawasan. Jauh kan beza PPRT dengan PPK? Peruntukan daripada KKW. Belum pun diluluskan, pejabat daerah baru hantar cadangan permohonan kepada UPN untuk masuk dalam Rolling Plan 1 RMK 13. Baru masuk, belum lulus. Yang dicadangkan akan dibina di Kampung Tawai dalam Dun Kenering di atas tanah milik kerajaan negeri yang dirancang oleh Bahagian Pembangunan Pejabat Tanah dan Daerah Gerik yang telah mendapat kelulusan sebanyak 50 juta ringgit. It is wrong. Belum lulus lagi. Baru mohon. Saya sambung lagi. Saya turut hadir dalam program lawatan tapak tersebut bersama pegawai-pegawai pejabat tanah dan wakil kementerian. Namun projek ini gagal untuk dilaksanakan dengan sebab bantahan daripada beberapa penduduk kampung Tawai itu sendiri. Malahan termasuk ahli Parlimen Lenggong itu sendiri. Seolah-olah tidak ada perbincangan, persefahaman antara pentadbiran daerah yang mewakili kerajaan negeri dengan ahli parlimennya sendiri. Amat malang bagi penduduk sekitar Dun Kenering. Saya simpati dengan peristiwa tersebut. Datuk Seri Yang Dipertua, kalau bukan fitnah apa? Ahli-ahli bahasa, pakar-pakar bahasa, kalau bukan fitnah apa? Cuma sekadar nak ingatkan untuk diri saya, rakan-rakan saya, kerajaan yang pembangkang. Yes, kita boleh berbeza pendapat. Kita boleh berbeza pandangan. Kita boleh mengkritik. Tetapi jangan berbohong, jangan berdusta, jangan buat pada salah. Jangan buat fitnah. Sila Yang Amat. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas laluan kepada saya. Saya mohon maaf jika salah fakta-fakta yang disebut itu bersalahan dengan apa yang sebenarnya. Saya aku dengan apa jawapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar.